khabar? Nama saya Karen Loh dari Malaysia Women Marathon. Hari ini kita berada di dataran GBKL untuk satu acara yang bertema Jepun, dipanggil Journey to Jishin Fun Run. Kita diberitahu bahawa SW Corp telah buat flashing untuk jalan raya. Dekat sini kita pun dah nampak ya, jalan lebih bersih. Untuk larian dari segi event organizer, ini bagus sebab dia nampak selamat sikit. Kalau flashing ni kalau kita boleh buat selalu, dia tempat nampak lebih segar. Lepas tu kita boleh beri pandangan yang lebih baik pada pelancong yang datang ke Malaysia lah ya. Ini akan also menampilkan satu image di mana Malaysia menggunakan teknologi yang lebih tinggi untuk membersihkan jalan raya ya. Benda ni patut dijalankan kerap supaya tempat ni mendorongkan semua orang jangan buang sampah. Kalau boleh kita ikut macam orang Jepun, dia akan ambil balik sampah-sampah dia balik rumah. Kalau begini, SW Corp keep on doing this to encourage all people to be clean, tidy and make Malaysia good. Thank you.